3 tahun yang lepas. So kita dah ada plan, dah cakap dengan Kak Duru, this is what we want, this is what I want also. Memang nak sangat nak tengok, because kalau anda semua boleh tengok, vokal masih lagi sama, the key masih lagi sama, Alhamdulillah, nikmat daripada Allah. Jadi kita nak, dah 3 tahun kita plan, tapi sebab kita pun ada kekangan, tak sempat. Ada saya bercakap dengan UP sebelum kita come up with this, and then Kak Nurul appear dalam satu program TV. Then after that, all history, because everyone been giving a good positive comments untuk beliau mengadakan konsert atau comeback untuk dalam industri. That's when kita open untuk beberapa company, siapa yang berminat untuk menganjurkan konsert, dan Alhamdulillah antara 4-5 company yang masuk, Ronggeng Entertainment berjaya. Yang pertama, dan juga proposal yang paling lengkap, dan juga yang boleh menambat hati kami dengan the confidence. That's why kami pihak pengurusan, kami agree untuk bersama-sama dengan Ronggeng untuk konsert For You Nurul untuk 17 April tahun depan. So lebih lanjut,